Maknanya, boleh marah cikgu aku. Dan dia akan ada satu keberanian pada anak tu untuk marah guru dia juga. Sebab apa? Mak aku pun marah. Kan? Jadi ibu sebenarnya ataupun bapa kena tunjukkan contoh macam mana dia pun boleh beradab dengan guru dia. Baik, itu dia VT Hari Guru dan menghampiri 10 pagi. Saya pasti di sekolah-sekolah sekarang ni sambutannya meriah lah. Betul. Kan? Tengah rancak ni. Tengah rancak tengok ni. persembahan tu cikgu, tengah menyanyi dan sebagainya, tengah bagi hadiah, tengah kejar guru. Dia tak bagi cikgu hilang daripada mata dia. Itu antara momen-momen yang zaman sekolah dululah. Betul. Bila dah besar ni, boleh tak repeat balik? Kita nak sekolah lagi. Okey, penonton, ketika ini kita nak bercakap berkenaan dengan hormati guru, berkat dunia dan akhirat. Kita ada bersama dengan siapa, Izu? Kita ada pengarah College Unity Port Dickson. Kita ada Ustaz Nockman Hani Jamal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke studio kita. Alhamdulillah. Rezeki kita sama hari ni. Ya, baju. Okey Ustaz, kita tahu Hari Guru ini simboliknya dengan warga pendidik yang bergelar guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya. Tetapi kita tahu bukan saja guru yang bergelar guru, tetapi juga orang dewasa, mak ayah adalah merupakan antara guru yang terawal memberi pendidikan. Dalam pada itu, kenapa pentingnya kita menuntut adab sebelum berguru dengan guru itu sendiri, Ustaz? Menyebut tentang adab, kita apabila kita menuntut ilmu kan, kita menuntut ilmu ni daripada kita kecil sampailah kita meninggal pun kita menuntut ilmu. Betul. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita ada adab. That's the whole point. Kenapa kita kena beradab? Sebab that's the whole point of ilmu. Kenapa kita macam hari ni kita kerajaan buat madani dan sebagainya untuk membina satu peradaban. Peradaban takkan terbina tanpa ilmu. Mesti ada orang yang pakar bab ni, pakar bab ni. Jadi sebab apa kita istilahkan peradaban, sebab orang yang berilmu ni sinonim dengan orang yang penuh beradab. Kan? Jadi sebab itu kita perlu menekankan soal adab tu kepada pelajar-pelajar daripada kecil, tak tunggu dia dah banyak ilmu. Dan Saidina Umar Al-Khattab, dia pun kata ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adab dulu baru belajar ilmu. Dua perkara lah saya nak share itu dengan Hana tentang ilmu ni. Satu, ilmu ni dia macam makanan. Kalau pelajar-pelajar hari ni nak pergi sekolah bawa bekal kan, dia bawa nasi, ada yang bawa kuih. Jadi ilmu tu ibarat makanan yang kita bawa tu. Ni perhatian kepada pelajar semua. Dan bekas tu lah ibarat adab kita. Kalau adab kita, kalau bekas kita tu nipis ataupun tak kuat, jadi kita letak makanan yang sedap, yang mahal, boleh jatuh tak? Boleh jatuh, boleh kalau terlanggar sikit, terduduk sikit dah pecah, dah tak boleh makan dah. Tapi kalau bekas tu kuat, ilmu tu walaupun sikit tetapi dia terpelihara. Itulah perumpamaan saya boleh katakan. Yang keduanya, saya boleh bagi perumpamaan ni macam gunung ais ataupun iceberg. Walaupun saya tak pastilah kalau pernah pergi ke, tapi kita boleh google je iceberg ni. Kan kita biasa tengok iceberg ni besar dan bawahnya lebih besar. Ramai orang ingat yang atas tu ilmu, bawah tu mungkin dia punya pengalaman. Saya nak bagi perumpamaan di sini, kalau kita tengok iceberg atas tu besar gunung tu, itulah ilmu, dan di bawah itulah adabnya. Kerana orang yang ilmu dia besar tapi bawahnya tu kecil, iceberg tu akan mudah tersasar, cair. Tetapi kalau dia punya dasar dia tu besar dan kukuh, walaupun atasnya taklah besar sangat, tapi dia kekal, dia kukuh. Itulah yang saya boleh kongsikan lah tentang ilmu ni. Pagi Ustaz dah belajar pasal makan ni. Lapar pula kan? Lapar pula kan? Okay. Ustaz, sudah pastinya bila kita nak menuntut ilmu itu perlu disusuli dengan adab. Jadi selepas itu barulah ada keberkatan. Mungkin ramai lagi di luar sana yang tak faham konsep keberkatan itu sebab dia tak nampak secara mata kasar. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana keberkatan itu dikaitkan dengan kita menuntut ilmu dengan guru secara beradab. Dia, yalah, berkat tu kalau kita faham maksud dia lebih. Maknanya effort tu sikit tetapi impact tu lebih. Itu berkat. Kalau tak berkat tu effort dah macam apa dah kan. Tetapi hasil tak dapat, kemungkinan tak berkat lah. Jadi kalau dalam konteks Islam, maknanya lebih tu adalah daripada Allah lah. Maknanya kita buat tu kerana Allah ikhlas, maka berkat, maka Allah bagi lebih. Sebab yang bagi rezeki, yang bagi impact, yang bagi hasil tu Allah. Kan? Itu dalam konteks Islam berkat. Saya nak kongsi satu benda yang
ada satu kajian tau tentang psikologi, dia panggil helpers high. Kita kena sebut tentang high lah awak ni. High ni maknanya satu keadaan, status emosi seseorang tu tinggi lah. Ada satu kajian tentang helpers high adalah berkenaan dengan orang psikologi orang yang suka memberi, psikologi orang yang suka bersedekah. Psikologi orang yang suka bersedekah ni, dia akan menghasilkan beberapa macam dopamin dan sebagainya, yang membuatkan dia rasa lebih tenang, dia rasa lebih selesa, dia rasa lebih bermotivasi, dan akhirnya memberi impak kepada keputusan-keputusan yang dia buat. So that's why kalau kita tengok orang yang banyak bersedekah ni, dia lebih berjaya berbanding orang yang kedekut. Dan kalau kita tengok dalam hadis, sedekah ni bukan hanya duit. Betul. Sedekah ni bukan, senyum pun sedekah. Betul. Tunjuk orang tua nak berjalan kan, atau orang OKU, kita bawa dia, tuntun dia, sedekah. Kita buang perkara yang menyakitkan dekat jalan, tu pun sedekah. Memberi, sedekah is memberi. Jadi bila kita dengan guru, walaupun guru tu mungkin tak ajar kita, ataupun dia ajar sikit je, ataupun dia ni garang ke, tetapi kita sedekah, mana kita beradab dengan dia, dia akan, selain daripada untuk guru tu, tetapi sebenarnya dia bagus untuk kita, untuk kesihatan mental kita, dan untuk kejayaan kita. Itu sebut sedikit, insyaAllah. Keberkatan itu. Berkat tu, itu hasilnya akan menghasilkan keberkatan, insyaAllah. Betul, Ustaz. Di era digital pada ketika ini, adab dan juga berkat itu dilihat agak sukar untuk dicapai, kata putusnya lah. Sebab banyak kali kita tengok di social media dan sebagainya, so bila netizen dekat luar sana, khususnya junior-junior Gen Z ini, banyak berkongsi conversation, chat dengan cikgu dan sebagainya, so seolah-olah macam tak ada adab, tak ada hormat terhadap guru-guru ni. So apatah lagi kita nak cakap pasal berkat. So mungkin pada ketika dulu kita belajar adab ni secara bersemuka, ditegur secara berdepan. Tapi pada ketika ini, Ustaz, di era digital, macam mana kita nak pastikan bahawa adabnya itu kita nak sampaikan sampai, maksudnya tegurannya itu pun sampai. Pada ketika ini orang kata senang, common sense lah. Tak adalah di social media semata-mata, di ruangan komen semata-mata, tapi maksudnya cara tegurannya itu sampai, cara penyampaian ilmu itu sampai, supaya adabnya itu terpelihara dan membentuk pada sasiah apabila dia dewasa. Dia betul, adab ni dia boleh berubah mengikut zaman. Sebab itu kalau kita pergi ke luar negara, saya kadang-kadang pergi ke Selatan Thai, adab dia sedikit berbeza. Kalau kita pergi Eropah, orang Eropah datang ke Asia, dia kena ubah adab dia. Dia biasa masuk rumah pakai kasut selamba je. Dia datang sini, dia kena belajar macam mana adab di sini. Nak masuk rumah kena buka kasut. Jadi adab itu adalah satu benda yang memang boleh berubah mengikut semasa. Jadi kalau zaman moden ni, kita kena learn, kita kena kenal pasti apakah adab-adab di zaman sekarang ni, kan? Itu yang dikatakan dalam Islam sebagai uruf wal adah, kan? Al-uruf wal adah. Dan sahabat Nabi pun ada satu hadis, Nabi sahabat mengatakan bahawa Nabi ni ketika dia bersabda, sahabat dia akan dengar. Dan dia sahabat takkan menajamkan pandangan dia pun kepada Nabi. Maknanya even adab ketika itu, kalau tengok cikgu tengah cakap, tengok macam nak marah je kan, itu pun satu benda yang kurang adab. Jadi sahabat, jadi barangkali itu yang masih sama saya ingat kat sini. Jadi kalau zaman moden hari ni kan, kita ada WhatsApp, banyaklah kita dengar kes-kes sebelum ni, macam mana dia malukan guru dia viralkan guru dia. Jadi ini satu benda yang luar daripada batas adab yang sepatutnya lah. Yang di mana kita kena, secara masyarakat ni, kita kena didik diri kita dan masyarakat sekeliling kita, anak kita, parents, guru dan sebagainya, supaya kita kenal pasti zaman sekarang ni adabnya yang macam mana. Sebab kita ada banyak benda-benda baru kan. TikTok kita ada ni. So macam mana kita nak beradab di dalam TikTok? Ada adabnya. Dan sebenarnya dah ada pun beberapa ulama yang dah keluarkan garis panduan, fiqh dia panggil social media dan sebagainya. Okey. Ustaz, kalau ibu bapa pula ada yang menjadi orang kata enabler lah. Kata boleh tak apa, anak saya memang tak patut dimarahi oleh guru pada ketika itu. Ibu bapa pula peranannya bagaimana, Ustaz? Ya, betul. Ini satu pesanan kepada diri saya juga sebagai ibu bapa. Sebenarnya ada dua perkara yang peringatan untuk saya dan semua ibu bapa tentang kita nak menghasilkan kejayaan peradaban di Malaysia ni dengan dua perkara. Yang pertama adalah contoh lah. Contoh ni saya spesifikkan, dia ibu bapa hari ni, saya ingat tak sedikit yang ibu bapa yang dia marah guru di depan anak dia. So itu satu contoh yang tak baik. Maknanya, boleh marah cikgu aku. Dan dia akan ada satu keberanian pada anak tu untuk marah guru dia juga. Sebab apa? Mak aku pun marah. Kan? Jadi ibu sebenarnya ataupun bapa kena
kena tunjukkan contoh macam mana dia pun boleh beradab dengan guru dia. Cikgu macam mana cakap kan. Maka anak pun secara tidak langsung dia akan learn. Dia akan belajar macam ni. Itu satu. Tetapi ada setengah-setengah anak-anak ni dia jenis dia tak tangkap terus benda tu. Kita kena cakap direct juga. Jadi yang kedua adalah memang kena cakap benda tu. Okey, adik, kita nanti jumpa cikgu, salam. Okey, kalau cikgu senyum, cakap baik-baik kan. Sebab apa? Dan bagi reasoning. Sebab apa? Sebab bila kita buat macam ni, mesti cikgu akan happy, cikgu akan ajar yang baik-baik. Jadi benda ni, dua perkara tu pesanan kepada saya dan semua ibu bapa, iaitu pertama, tunjukkan contoh, yang kedua, sampaikan pesanan tu. Wallahu alam. Okay, Ustaz, sikit sementara berbaki masa yang ada ni, kita nak sentuh sikit berkaitan dengan berkat dunia dan akhirat. Kita tahu bila menjelang exam akan ramai pelajar-pelajar datang minta maaf dekat cikgu, mulalah mengeluarkan simpati dan sebagainya, minta maaf cikgu, salah silap saya dan sebagainya, pernah buat salah sepanjang belajar dengan cikgu dan sebagainya. So mungkin apabila dah keluar daripada sekolah, lepas tu dia tak kenal cikgu pula, dah berjaya. So cikgu komen dekat social media, berjaya dan anak murid saya dia dah lupa cikgu. So mungkin peringatan jugalah kepada kita bahawa kita tak naklah melupakan mereka yang pernah mendidik kita, tapi juga kita nak kekalkan hubungan dan juga silaturahim, kerana berkat itu terletak bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada semua yang kita jaga di sekeliling kita. Ya, betul. Maknanya kadang-kadang ya betul, guru ni, guru sekolah rendah ni lama ni kan, guru sekolah menengah, tetapi alangkah baiknya sekali-sekala kan, kalau kita dapat mesej guru tersebut, sama ada di pelbagai medium, kalau terjumpa apatah lagi, kita tegur, cikgu kan, dulu cikgu ajar saya. Memang mungkin ada possibility sangat tinggi dia tak ingat. Betul. Sebab anak murid dia sangat ramai. Tetapi kita tegur je, kita cakap, cikgu, saya nak murid cikgu. Itu satu sedekah yang saya katakan tadi. Dan sedekah itu akan menghasilkan keberkatan. Saya ingat confirm cikgu tu mesti akan terharu dan dia akan doa kejayaan untuk kita. Sama ada secara dia sedar atau tidak doa tu. Ya Allah, bagusnya budak ni, saya harap dia berjaya lah kan, sebab dia ingat guru dia. Dan benda ni satu benda yang sangat powerful, yang ramai sangat ambil benda ni, tak ada apa kot, yang penting aku pergi belajar. Dan sebab the whole thing is tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan tinggi rendah ilmu seorang itu, dan bagaimana hasil mahsulnya adalah dari Allah. Jadi kita buat cara yang Allah ajar, cara yang Nabi ajar. Baik. Okey, itu dia perkongsian daripada Ustaz Luqman Hani Jamal, pengarah College Unity Port Dickson. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Untuk kita berikan pemahaman kepada penonton berkenaan dengan menghormati guru, berkat dunia dan akhirat. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Masa yang kita ada dengan Ustaz dalam sedar tak sedar. Rasa macam baru 5 minit. Boleh tak panas lagi ni. Ya, betul. Terima kasih banyak Ustaz. Selamat Hari Guru juga. Selamat Hari Guru. Baik, okey, sedikitlah saya nak war-warkan kepada anda berkenaan dengan Fun Walk Hawana 2026. Pada 14 Jun ini, yuran kemasukan RM30 sahaja. Betul. Jom ramai-ramai. 22 Mei dah nak tutup dah tarikh pendaftaran itu. Betul. Kita ada Fun Walk Hawana 2026 bertempat di Taman Tasik Titiwangsa pada hari Ahad 14 Jun 2026, dan ada hadiah utamanya dah pun sampai di office kita. Yang warna biru tu, ada 2 biji. Itu kita punya hadiah. Yes, skuter. Itu hadiah utama kita. Jadi kepada anda di luar sana, war-warkan, dan kalau nak sihat sama-sama kita berjalan sempena dengan Hawana 2026. Okey, itu sahaja perkongsian hari ini. Selamat Hari Guru, khususnya kepada cikgu saya, Cikgu Idham, yang banyak memberikan perubahan positif dalam hidup saya. Ya, Cikgu Idham khususnya. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih banyak.